dan ucap selamat, doakan kejayaan anak-anak dalam SPM ini. Fokus, study, tawakal. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima Kita kasih. doakan yang terbaik untuk mereka batch 08 yang akan SPM tidak lama sahaja lagi. Hopefully dengan kata-kata semangat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memberikan semangat untuk semua batch 08. Dan All the best. sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam dewan, boleh kita sampaikan satu message yang mana education Mas win. Ya. Dia negara hebat seperti mana pun, kaya ataupun gagah, mesti fokus dalam bidang pendidikan. Masa depan ditentukan oleh anak-anak dengan mutu pendidikan yang cemerlang. Education must win. Let's Terima go. kasih.